Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Izlah binti Muhammad Nasri, nombor matriks 075495. Jadi kami akan nyatakan laporan takhrij hadis yang telah kami lakukan. Sebelum tu, sebagai mukadimah, takhrij ni adalah merupakan suatu proses untuk kita mencari sumber asal bagi sesuatu hadis yang meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang lengkap. Jadi untuk takhrij ni dia ada 5 tarikah. Dan dalam video kami akan nyatakan hanya 3 daripadanya. Jadi untuk hadis yang kami takhrijkan adalah hadis yang berbunyi Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Sa'ad bin Sa'id an Umar bin Sabit an Abi Ayyub qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal fadzalika shiyamud dahr. Untuk tarikah yang pertama iaitu at-takhrij ain tarik ma'rifah rawil hadis minas sahabah. Maksudnya takhrij menggunakan nama perawi sahabi. Untuk tarikah yang pertama ni hanya boleh digunakan sekiranya dalam hadis yang kita ingin cari tu ada nama perawi sahabi. Jadi untuk tarikah pertama ni ada 3 jenis kitab yang kita boleh guna, iaitu Al-Masanid, Al-Ma'ajim dan Kutubul Atraf. Jadi dalam kerja kami hanya menggunakan 2 jenis kitab, iaitu Musnad Ahmad dan kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. Jadi untuk tarikah yang pertama ni kami menggunakan Musnad Ahmad untuk mencari takhrij hadis. Jadi ada beberapa langkah yang perlu kita buat untuk mentakhrij hadis ni lah. Untuk Musnad Ahmad, yang pertama sekali kita hendaklah membuka jilid 1 bagi Musnad Ahmad, kemudian lihat pada bahagian fihris. Lihat pada bahagian fihris tu kita cari nama perawi sahabi kita. Jadi untuk hadis kami, perawi sahabi kami adalah Abu Ayyub. Kemudian yang kedua, lihat pada fihris tersebut nama perawi sahabi tadi tu berada pada jilid berapa dan pada muka surat berapa. Jadi nama Abu Ayyub ada pada jilid yang kelima Musnad Ahmad pada muka surat 412. Seterusnya yang ketiga, bila kita buka jilid yang kelima pada muka surat 412 tu, kita cari bawah nama perawi sahabi kita tadi tu, bawah nama Abu Ayyub, cari hadis yang kita ingin takhrij tu. Bila dah jumpa, catatkan nombor muka surat. Hadis yang kami ingin takhrij ni berada pada jilid yang kelima, muka surat 417 dan 419 dalam Musnad Ahmad. Jadi untuk takhrij, hazal hadis rawahu Ahmad fi musnadihi al-mujallad al-khamsah as-safhah 400 wa 17 wa safhah 419. Maksudnya hadis yang kami cari ni dia berada pada Musnad Ahmad dalam jilid yang kelima, muka surat 417 dan 419. Seterusnya, tarikah awal dengan menggunakan kitab Tuhfatul Ashraf. Jadi dalam Tuhfatul Ashraf ni kita nak cari hadis, juga kita gunakan nama perawi sahabi. Jadi untuk langkah pertama, kita kena tentukan nama asal ataupun nama penuh bagi perawi sahabi tu. Jadi untuk Abu Ayyub, nama asalnya adalah Khalid bin Zaid. Seterusnya langkah kedua, kita cari nama Khalid bin Zaid tu dalam fihris. Jadi untuk Tuhfatul Ashraf ni, Al-Mizzi dia susun nama perawi mengikut abjad. Jadi nama Khalid bin Zaid kan bermula huruf Kha. Jadi kemungkinan nama Khalid ni berada pada jilid yang kedua ataupun yang ketiga. Seterusnya kita cek satu persatu jilid tu lah untuk tengok bahagian fihris dan cari nama perawi tu. Jadi untuk hadis kami jumpa nama Khalid bin Zaid ni dalam jilid yang ketiga dan dia diletakkan pada muka surat yang ke-6. Seterusnya langkah ketiga, kita buka muka surat 6 jilid 3 tu, kita cari nama Khalid bin Zaid dan cari hadis kita bawah Khalid bin Zaid tu. Dan hadis, jadi untuk kitab Tuhfatul Ashraf ni dia meletakkan hadis dengan kepala hadis. Jadi bawah nama Khalid bin Zaid kita cari kepala hadis bagi hadis kita. So kepala hadis kita adalah Man Shoma Ramadan. Jadi bawah nama Khalid bin Zaid tu kita cari hadis yang bermula dengan Man Shoma Ramadan. Seterusnya kita tentukan
pada muka surat berapa hadis tu berada, dan kemudian kita catatlah catat takhrij hadis bagi hadis tu. Okay. Okay. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf ni, dia dinyatakan hadis tersebut berada dalam kitab Sunan Sitah yang mana. Okay, jadi untuk hadis kami jumpa ada dua tempat, ada dua hadis yang berkaitan, yang lebih kurang sama dengan hadis kami. Jadi untuk hadis ni dia Al-Mizzi dia susun hadis tu, kemudian meletakkan rumus untuk menunjukkan hadis ni berada dalam kitab mana. Jadi hadis ni sebagai contoh kat situ dia berada dekat dalam mim, maksudnya diriwayatkan oleh Muslim Fisam 3/169, maksudnya Muslim meriwayatkan hadis ni dalam kitab Al-Sam jilid yang ketiga pada muka surat 169. Okey, jadi dan bawah tu ada banyaklah dia punya takhrij. Jadi diriwayatkan oleh Muslim, Abi Daud, At-Tirmizi dan sebagainya. Okey, untuk takhrij yang berada dalam Tuhfatul Ashraf ni, hazal hadis rawahu Muslim fi sahihihi wa Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim. Maksudnya dalam Tuhfatul Ashraf ni dinyatakan bahawa hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Okey, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Nurul Raudatul Busyra binti Muhammad Nazir, nama metrik 076258. Untuk tariqah yang kedua iaitu takhrij hadis an tariq ma'rifatu awal lafzu min matnil hadis, iaitu takhrij hadis dengan mengetahui awal lafaz daripada matan hadis. Bilakah kita dapat gunakan tariqah ini? Tariqah ini kita dapat gunakan hanya apabila kita yakin kita tahu perkataan pertama hadis. Kerana kalau kita tidak tahu perkataan ataupun kepala hadis, menyebabkan usaha kita hanyalah sia-sia. Merupakan 4 buah kitab yang kami gunakan untuk tariqah yang kedua. Untuk kitab yang pertama iaitu Maqasid Al-Hasanah fi Bayani Kathir min Ahadis Al-Mushtahirah ala Al-Sinah. Yang kedua iaitu kitab Ad-Dararu Al-Muntasirah ala Al-Ahadis Al-Mushtahirah. Dan kitab yang ketiga Kashful Khafa wa Mazilul Ilbas Amma Ishtahara minal Ahadis ala Al-Sinatun Nas. Dan kitab yang terakhir iaitu Jami' Saghir fi Ahadis Al-Bashir Al-Nazir. Untuk kitab yang pertama iaitu kitab Maqasidul Hasanah fi Bayani Kathir min Ahadis Al-Muntasirah ala Al-Sinah. Pada mulanya kami membuka kitab, kemudian kami cari di bahagian fihris huruf pertama pada kalimah pertama matan hadis kami. Kemudian kami lihat pada mana-mana muka surat yang bermula dengan huruf mim. Kalimah yang bermula dengan huruf mim ada pada muka surat 567. Dan kami cari kalimah yang bermula dengan huruf man. Kemudian kami lihat jika terdapat hadis kami iaitu Man Shoma Ramadan. Dan kalimah man ini bermula pada muka surat 616 sehingga pada muka surat 675. Dan kami dapati hadis kami tiada dalam kitab ini. Untuk kitab yang kedua iaitu kitab Ad-Dararu Al-Muntasirah fil Ahadis Al-Mushtahirah. Pada mulanya kami membuka kitab, kemudian kami mencari di bahagian fihris huruf pertama pada kalimah pertama matan hadis kami. Matan hadis kami iaitu Man Shoma, dan kami mencari pada huruf mim. Kemudian kami mencari huruf mim dan melihat pada kalimah man, dan kami mencari pada Man Shoma untuk menentukan nombor hadis kami. Dan kami dapati tiada perkataan Man Shoma, bermaksud tiada hadis kami dalam kitab tersebut. Kitab yang ketiga iaitu kitab Kashful Khafa wa Mazilul Ilbas Amma Ishtahara minal Ahadis ala Al-Sinatun Nas. Kami mulakan pencarian dengan membuka kitab, kemudian kami melihat pada bahagian fihris huruf pertama pada kalimah pertama matan hadis kami. Dan kami melihat pada mana-mana muka surat yang terdapat kalimah yang bermula dengan huruf mim. Dan kami dapati kalimah yang bermula dengan huruf mim ada pada muka surat 205. Kemudian kami mencari hadis yang bermula dengan kalimah man. Kemudian kami melihat jika terdapat hadis kami iaitu hadis Man Shoma Ramadan di bawahnya. Dan
Kalimah yang bermula dengan man ada pada muka surat 305 dan kami mendapati bahawa hadis kami tiada dalam kitab Kashful Khafa wa Mazilul Ilbas. Untuk kitab yang terakhir iaitu kitab Jami' As-Saghir fi Ahadis Al-Bashirun Nazir. Kami mulakan pencarian dengan membuka kitab, kemudian kami melihat pada bahagian fihris huruf pertama pada kalimah pertama matan hadis kami, dan kami melihat kalimah hadis kami iaitu man, dan kami mendapati ianya ada pada muka surat 531. Hadis kami bernombor 8777 iaitu man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri, diriwayatkan oleh Abi Ayyub. Dan kami simpulkan takhrij hadis bagi tarikhah kedua untuk kitab Jami' As-Saghir iaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada musnadnya, Imam Muslim dalam sahihnya, dan diriwayatkan oleh Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah pada sunan mereka, dan hadis ini merupakan hadis sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah binti Muhammad Syabri, nombor matrik 076234. Baiklah, kita masuk pula kepada tarikhah yang ketiga, yang mana di tarikhah ini dalam mentakhrijkan hadis kami menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahris, yang mana kitab ini selalu digunakan dalam mentakhrijkan hadis berdasarkan tarikhah yang ketiga. Kitab ini juga selalu digunakan oleh pelajar, pengkaji atau pembuat tesis kerana memudahkan dalam mencari hadis. Kerana kitab ini disusun mengikut abjad. Nama penuh kitab ini ialah Al-Mu'jam Al-Mufahris li Al-Fadhu Al-Hadith Nabawi. Kitab ini juga menghimpunkan lafaz hadis dari 9 kitab utama, iaitu kitab Sunan Sittah dan 3 kitab utama yang lain. Yang mana yang kita tahu kitab Sunan Sittah ini ialah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah, dan 3 kitab utama yang lain iaitu Muwatta' Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Bagaimana kita hendak mentakhrijkan hadis menggunakan kitab ini berdasarkan tarikhah yang ketiga? Jadi yang pertama, kita perlulah mengenal pasti lafaz utama yang terdapat dalam hadis kita. Selepas mengenal pasti, kita akan merujuk kitab Al-Mu'jam Al-Mufahris untuk mencari lafaz tersebut mengikut abjad yang telah disusun dalam kitab tersebut. Apabila sudah dijumpai lafaz tersebut, kita lihat pula adakah hadis kita terdapat di bawah lafaz tersebut ataupun tidak. Jika sudah didapati hadis kita terdapat di bawah lafaz tersebut, lihat pula kepada maklumat yang disenaraikan, yang mana maklumat tersebut merupakan rujukan yang akan membawa kita kepada kitab yang asal yang mempunyai hadis kita. Maklumat tersebut akan disenaraikan dengan menyatakan nama kitab menggunakan simbol, nama bait, nombor hadis, nombor jilid dan lain-lain. Selepas mendapat maklumat tersebut, kita perlulah mencatatnya supaya senang untuk kita menyemak atau menilai status hadis dalam kitab asalnya. Untuk hadis kami, Alhamdulillah, kami telah menjumpai 6 lafaz utama yang berkait dengan hadis kami, iaitu lafaz Shoma, Ramadan, Sittan, Syawal, Siyam dan Ad-Dahri. Dan kami dapati dalam kitab ini hadis kami telah diriwayatkan oleh banyak sanadnya. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, kami dapat menyimpulkan bahawa hadis kami ini terdapat di banyak kitab utama, iaitu kitab Musnad Ahmad, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari dan Sunan Ad-Darimi. Dan ini sahaja maklumat yang dapat kami berikan dalam mentakhrijkan hadis berdasarkan tarikhah 1 hingga tarikhah yang ketiga. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.